guys, Assalamualaikum. It's your girl Elle. Oh my god guys, it's been a long time tak buat vlog. Ramai dah marah Elle, mana vlog. And here you go. So today apa vlog yang Elle buat? Okay, Mama baru siap. So apa vlog yang Elle nak buat? Elle dalam bulan Mei ni ada birthday Yin, Mama dengan Abang. Yin, Abang dengan Mama ikut rutan. Yin 5 Mei, Abang 18, Mama 26. So Elle plan nak cari hadiah diorang serentak today. I tak tahu apa yang Mama nak semua. Yin Elle dah tahu dah apa dia nak. Dia dah ada dia punya wishlist. Abang dengan Mama tak tahu. So today I beli je sebab I rasa macam dah tak sempat dah nak beli bila hari-hari lain sebab nanti dah raya haji so on. So hari ni I nak cari barang-barang hadiah Yin. And also selit-selit lah barang-barang macam nak beli kasut untuk wedding abang nanti and so on. So first stop kita akan pergi ke Pavilion KL. So let's go. So tujuan utama kita orang nak jap lajunya. So tujuan utama kita orang datang sini adalah untuk ambil bag kita orang. Kita orang basuh bag, usually basuh handbag. Basuh handbag tau dekat Pavilion Bag Spa ni. This one dia ada dekat parking valet. So kita orang nak pick up. So Mama decide untuk pick up balik nanti sebab nanti nak bawa ke Hulu ke Hilir. And first stop kita akan pergi ke mana? Swarovski. Kenapa nak pergi Swarovski? Mau nak apa buat birthday? Nak beli apa? Sunglass. Boleh? Itu dekat TRXK. Oh nak sunglass. Apa sunglass? Last year aku pergi sunglass juga. Sunglass dalam salah. Oh sebab cala. Okay, untuk Mama. Sekarang ni dah besar. Kita dah malas dah nak surprise. Kita orang tanya tuan badan sendiri nak apa. Jimat tak adalah macam benda tu orang tu tak suka. Bazir. First kita pergi Swarovski sebab kita orang nak beli barang hantaran Kak Mimi. Untuk apa? Barang hantaran Kak Mimi, jam. Let's go. Okay, Swarovski yang pertama. Mungkin kita orang akan check out Swarovski yang kedua di TRX. But who knows? Tengoklah. Ni. Dah ada mix. Yang ni gold je kan? So Kak Mimi nak apa? Nak potong terus ke? Size ni. Maybe my tangan kot. Potong. Sekarang pukul 2.56. Kat hari tu sebenarnya kita orang dah survey dah. So Kak Mimi berminat dengan jam tu. So kita orang beli next month. So ni jam dia. Nak cari cincin sebab jari kita dah mengecil. Ya. Time tu gemuk. So sekarang dia dah longgar. So dia gold. Oh, dia stack. Dia campur. I don't like it. It's okay. Tak ada yang ambil. Okay, thank you. So sepantas kilat je kita orang membeli. Tengok untuk Kak Mimi sebab kita orang tahu dia nak apa. So basically tinggal beli dan bayar. And now kita orang dekat Aldo. Lupa nak bawa mic korang. Hopefully korang dengar. Next stop kita orang nak cari kasut untuk wedding abang. Maybe tak tahulah. Hari tu ada nampak dia dekat Pak Sin. Actually korang sebelum ni kita orang dah keluar dengan Kak Mimi, which is Kak Ifa untuk cari barang-barang hantaran. And hari ni kita orang macam nak finalize. Kita orang nak pergi Pak Sin. Hari tu ada pilihan hati. Dia macam bukan warna fuchsia pink lah. Dia warna macam soft pink. Hopefully ada lagi. I suka gila Pak Sin Elite ni because banyak pilihan. Like you see my brand, L. Ada tak yang I minat tu? Korang super cute tu. My brand. Beli yang korang beli So this is the kasut yang Elle suka hari tu. Oh my god, so pretty.
Dia macam princess. I tak suka kalau korang tengok Elle memanglah girly-girly, tapi I tak suka heels yang tinggi. I tak suka. I sebenarnya not the heels type of girl, okay? I suka yang rendah, yang kalau boleh tumit dia tu betul-betul lebar. I tak suka sebenarnya heels yang tinggi-tinggi. So this is nice. Berapa inch je? Oh my goodness, look at that, guys. I love it. Look at this, guys. So pretty. Alamak. So cantik. Dia dah beli dah. Which one? This one? Kasut dia tak pakai apa-apa ni. Tadi yang berguna. Tapi super selesa. Rasa dia macam tu tak? Macam heels yang ada comfort pad tu. Luring? I never heard luring. Tak pernah dengar. But anyways, I tak kisah brand apa. Dia daripada harga 400 jadi 271. So macam princess. I love it. I nak tunjuk dekat korang like lagi sekali. Sekarang I nak cari next tema warna royal blue. Bagi je lah tahu aku malas dah nak sensor. Buruk nak murah kan. Okay, next Mama cakap dapat murah. Macam baju kurung. Mama suka bagi yang macam makcik tu. Dia yang pandai pilih lah. Dekat mana tu? Roski. Roski ni brand. So, I got my shoe untuk wedding abang. Tapi baru satu. Yang tema 6/6 tak ada lagi. Ni kan bergaduh. Macam bergaduh. Takut tau. Next kita orang nak pergi cari hadiah Yin. Dekat sini tak ada Switch. Dia ada buy Switch je, Urban Republic. So kita tengok lah ada apa kat situ. Dia kata nak headphone yang untuk running. Let's go. Ni Urban Republic ni buy Switch. Dia tak ada Switch. Hopefully ada lah. Sekejap I nak tunjuk dekat dia. I nak tunjuk dekat dia apa ni? I nak tunjuk dekat dia barang yang Yin. So Yin nak yang ni Open Run Pro untuk running. Ni untuk swim, ni untuk running. So we get lah. Boleh? Ini saja? Yes, itu je. So dia banyak. Dia ada yang macam bukan yang belakang tu. Tengok apa beza dengan headphone biasa. Shop. Tak kat belakang. Belakang balik. Macam tu. Sebab dia selalu running. Yalah, baiklah. So kita dah dapat dah one present for him. Yes, Open Run Pro 2. I pun tak tahulah apa benda ni. Sambil lari dah dengar lagu. Benda headphone, dia dah ada headphone. Dia berpeluh kereta. Ya, korang tahu tak? Kalau korang ada headphone Apple yang dia punya telinga tu kan sponge kan? Dia kan berpeluh. Sekarang dah bau busuk gila sponge tu. And I beli baru untuk dia pun dah busuk. So dia malas nak pakai sponge. Terus melekat kat telinga je terus. Itulah kegunaan dia. So siapa yang berpeluh-peluh tu tak adalah meresap kat dalam sponge headphone. Okay, next kita orang nak pergi JD dulu lah. JD Jam apa? Oh, okay. Nak potong tali jam L. Macam ni. Pakai macam dah longgar. Dia macam ke bawah. Satu je kot. Kalau kita tengah buka tu rasa nak tengok. Oh, pakai dulu. Oh. Maksimum sudah tak ada lubang. Oh, maksimum. Dia ada satu lubang boleh potongnya. Dia tengok dia tak ada lubang.
extra juga. Dah paling motor habis. Habis dah tu. Dia tak ada extra lubang macam ada pin ni kan. Maksimum juga. Jadi ada loose sikit atas tu. Okey. So, semenjak dah kurus ni, semua benda besar so kena kecilkan, kena beli baru. Tak boleh mah. Maksimum. Kita orang putih. Biasa kalau extra dia ada lubang. Dah tak ada lubang dah. Cepat ni. Oh ya? Okay. Okay. Okay, thank you so much. Okay. Tengok korang. Hujan gila. Belum hujan lah tapi tengah nak ribut. Guru kuat gila. Next store, kita orang nak pergi JD. Nak beli kasut untuk Yin. So dia nak 2 kasut. Okey lah. I suka orang yang memberitahu apa dia nak. So tak adalah pening kepala. Macam El nak kena fikir kasut mama, kasut mama pula, hadiah mama, hadiah abang. Nak pergi JD, nak tengok kasut on cloud. Dia masuk JD. Kenapa? I dah nampak dah. Tapi ni women. Dia nak kasut on cloud yang 6, yang ni sampai bawah ni. So kita tak tahu dia nak apa. Kita tanya Tuan Biden terus. Kita tak tahu dia nak apa. Tengok je yang ni. Sekejap. Ini dengan yang warna putih. Sebab stok banyak, so mostly ada je yang terselamat. El dah angkat dah 2 kasut. Satu on cloud, satu Adidas. Cantik juga. El rasa teracun. So dah dapat dah kasut Yin 2. Ni berat juga lah nak angkat. Sambil record ni, lepas tu nak angkat dia punya ni, sakit juga tangan. Next kita nak pergi Bobbi Brown. Mama nak beli primer. And then kita orang pergi RL. Tengok korang ada Rapunzel, apa tu, Disney character punya edition. Oh, macam mana? Sumpah cute gila weh. Ada dah pakai Sini tak ramai orang beli. Ini My Town habis, IOI habis. Ramai. Ini pun ramai orang beli. So kita Tapi dia restock. yang ni pun stok baru sampai semalam. Oh, dia akan restock lah. Yalah, tapi Guys, look at this. Rasa kena letak sekarang kereta dulu. Badan saya dah sengit ni. Badan nak mampus. Korang bayang ke lah, plastik batin bodywork tu besar gedabak dengan 2 kotak kasut. Berat pokok. Ya Allah. Bayangkan El parking dekat di bawah tu, sekarang El baru dekat food court. Oh my goodness. Tengoklah besar mana. Besar ni. Tudung macam apa. Tengok plastik bath and body work ni. Besar gedabak. Beli juga dia punya Rapunzel perfume. Apa aku nak cakap ni? Body mist. Okay. Let's go. All barang secured. So, kita orang tak makan apa lagi hari ni. Sekarang dah pukul berapa dah? Pukul 4.22. So, kita orang tak lunch lagi. So, kita orang nak makan dekat Tony Romas. El craving steak. Walaupun Sabtu ni nak sambut birthday Yin makan steak. But, yeah. So, kita orang tengah on diet. So, El nak protein yang tinggi. Usually, kita orang makan lunch macam pukul 5, pukul 6 macam tu. So, okey lah. Sekarang dah 4.30. Memang it's lunch time. It's our lunch time. Saya tak lapar lagi sebenarnya. Kalau you guys, oh, Tony Romas kat sini je. Where's Mama? Haus weh. Rasa macam nak minum 1 botol lain. Where is she? Hello.
So usually kalau kat sini I selalu order dia punya steak sirloin. Which one? This one, sirloin steak, 280 gram, and mashed potato and broccoli. Well done, well done. Well done dia okay tau. Well done dia tak kering sangat. Well done dia still ada that juicy, that merah-merah. So okay. Wait, bagi I order je. So ini kita orang akan share steak dengan spaghetti. Ada karbo, ada fiber, ada protein. So apa yang I akan buat, I akan monitor my calories. Sekejap, I tengah nak set up ni. Okay, baraju. Macam ni I akan cut. Look at the steak. Oh my goodness, so juicy. Ini tau, walaupun well done, dia still juicy. So kita apa ya? Tak nampak lah kurang. Oh my goodness, well done. Well done tapi juicy. Tapi lemak ni buang sebab tak elok untuk diet. Dah akan ambil this one. Dah ambil broccoli. And I akan ambil pasta. Just like. So, I akan makan macam ni. I akan monitor dengan ChatGPT. That's it. So if you guys tanya berapa dah berat badan I turun around 4 kilo alright. Alhamdulillah. Mama dah turun berapa? 6. Wow, so fast. 2.6. Damn, chill girl, you're already on that pace. Kata maintain. Mana tahu? Turun? Dia 61.5 dengan 61.9. Sama. Sama. Kau berak kan sebenarnya berak tu? Mau tak berak? Patut tu korang. Do well done. Habis still ada that juiciness. I dengan mama buat omat and at the same time IF kita orang window dia 20 nisbah 4. Mama dia ngantuk, dia tak tidur semalaman. Okey lah, korang makan dulu. Bye. So barangnya dah settle. Apa lagi yang tak settle? Almost settle. So sekarang I nak cari hadiah sunglass untuk mama. Tak tahu sama ada LV ke Dior ke apa ke. Kita biar birthday girl yang pilih. Kita tukar bayar je. So pilihan yang pertama Dior lah. But kita tengok dulu LV ada ke tak. Sebab sunglass dia dah calar. Last year I bagi sunglass Dior juga. Tapi dia calar. Sakitnya dengar. Macam tu je. So sekarang je kita pergi tengok LV sini. Tak boleh record korang. So I letak korang je. So kita orang dah tengok-tengok dekat LV. Tak ada yang menarik. Semuanya besar lah dekat muka lah apalah. And now kita orang nak pergi Dior. In case ada yang minat, let's go. Dior kat sini memanglah daripada dulu lagi. Sebab tu kita orang suka pergi Dior TRX. Kita orang dah ada like personal, apa nama dia? Yin. Macam something like apa nama dia? Dia ada WhatsApp adik hari tu. So kita orang lebih suka pergi dekat TRX punya, lagi friendly. And memang that guy, Chinese guy yang selalu layan kita orang. And now kita orang dekat Ralph Lauren nak cari kemeja. So Yin nak this kind of baju, tapi dia nak warna putih. Sebab yang ni dia dah ada. This one is in what size is S. So dia ambil in cream. Dia ambil warna cream macam like off white macam tu. Settle.
hadiah keempat dia. So kenapa ada 4 hadiah? Sebab daripada L, Mama, Papa and Nenek. Sekarang pukul 5.30. So I rasa untuk hadiah daripada L bagi baju RL. Ya, kena pergi TRX sebab tadi orang Dio tu belagak. So Mama tengah bayar kat sana. Korang mineral water yang tak habis dekat Tony Roma saja, lupa nak bawa. Okay, Alhamdulillah settle hadiahin. Habis dah semua kan? Dah, ada. Wishlist dah semua settle? Habis. Orang hadiah orang surprise ni ada bagi wishlist oi. Dah besar-besar ni malas dah nak fikir. Tapi korang jangan terkejut sebab Wishlist dah bukan kaleng-kaleng. oh, itu satu. Kita orang akan masih rapping juga. Kita akan rap juga benda tu. Thank you. So I nak shopping barang L kat Pull & Bear. Mama nak pergi beli kasut. Let's go. Oh my god guys, tak ada apa yang menarik kat Pull & Bear. Dulu banyak gila yang macam at least adalah satu ni baju je macam tak lawa. Semua tak lawa. So Mama dah dapat dah dia punya kasut. Tapi bukan kasut untuk wedding. Kasut dia nak pakai Jumaat ni keluar dengan kawan. Mana? Brownish tema Jumaat. Sambut birthday kawan. Gila. Macam ni kot El nanti bila dah tua. Dah besar padahal dah tua. Ada apa? Ada apa? Untuk I don't know. Orang tua punya taste. pakcik dah mati. Pakcik kat mana? Okey, Mama nak pergi Pakcik. Nak beli untuk hantaran Antara dengan kawan mama. hantaran dengan birthday kawan Mama. At this point, bila dah macam makin meningkat tahun, tak tahu dah nak bagi orang apa. So belilah makanan yang belilah something yang boleh makan. Masuk perut, kenyang. Jom. Okay, kita dah sampai Pakcik. Janganlah dia suruh kita rasa. Kita ni diet, tiba-tiba dia suruh rasa. Hello. Hello, hi. Kalau yang ni dia dah siap set dia. Cuma box ni kita tak ada sekarang. Jadi dalam 1002 dia ada 2 layer, 3 layer dalam ni. Nak buat hantaran lagi cantik tu kan? Kalau buat hantaran dia bro. This moment untuk box tu memang kita tak ada lah. Oh ya, kat sini tak ada stok ke outlet lain? Yang this one dia datang direct dari Lebanon. Oh. So kita memang tak ada. This moment kalau Okay, it's time untuk ambil bag. Hello. So sekarang kita nak pergi TRX. Berapa minit je dari sini. Kita orang memang expert lah jalan-jalan kat KL ni. No need waste. Gitu. Kita nak cari apa? Oh, nak cari Mama punya hadiah. Abang punya hadiah pun tak tahu lah nak bagi apa dekat dia. Oh, kasut kulit. I ingat nak bagi dia kasut kulit lah. Untuk dia kahwin nanti. Kasut kulit lah. Tak tahu. Kau masa dekat TRX? Tak ada. Tengoklah brand apa yang ada. Ya. Tapi saiz tak tahu. 7.5. 7.5 baby. Jalan dekat KL ni pukul apa? 6 petang, 5 petang. Memang jam lah orang balik kerja. Tada, dah sampai TRX. Tak sampai rasanya 2 minit tak sampai. Okay, kita akan parking kat atas ni. So, siapa tak pernah pergi TRX lagi, rasanya macam dah pernah buat vlog pergi TRX ke belum? Inilah TRX-nya. Dah jadi macam promote KL pula kan. Kalau korang akan tanya kenapa senyap je, budak ni ngantuk. Budak ni ngantuk. Okay, lagi kita parking sana. Okay,
Excuse me, saya nak parking. 012. Thank you. Okay, so kita nak masuk mana dulu? Madia lah kan? Kita settlekan hadiah mama dulu. LV dulu. I tak faham lah konsep-konsep like macam branded kan. Macam dia selagi kita tak tanya ada lagi ke tak, selagi tu dia tak keluarkan. Kita orang faham lah diorang akan nyorok dulu, dia tak displaykan semua. But korang tunjuk lah. Masuk LV dulu. So sini pun mama tak ada yang berminat. This one is your choice. Tengok tepi. Oh, cantik. Tengok depan. Ni cantik. Yup. You nak ni? Okay. So, mama dapat dia punya sunglass. Okay, settle hadiah mama. Alhamdulillah, thank you so much. Thank you so much. Saya tak tahu tahun depan beli sunglass lagi. Jimat dia mama. Semata-mata sebab cala Dia kata boleh repair tadi kan? nanti mama pergi repair kat kedai spek. So settle hadiah mama. Alhamdulillah. Hadiah abang? Hadiah abang, oh leather shoe. Dah beli next week. Next week je lah. Bagus. Nak pergi beli makeup. So kita ni nak shopping baju dekat Mango tak ada. So sekarang kita orang menuju ke Uniqlo, H&M, mana-mana je lah kedai baju yang ada dekat TRX ni. Aku beli lah. Apa? Pergilah. Sama-sama. H&M? Ana nak sama-sama. Lelaki. Kita dah done shopping dekat Uniqlo. Kita orang tak shopping baju pun. Kita orang shopping macam like seluar-seluar basahan yang kita orang selalu pakai. Dear customers, welcome to Uniqlo Day Exchange TRX. We are glad to announce that our special offer for women's jersey battle leg pants. So sekarang ni sangat penyet. I get my Boost no sugar, comel je. Mama tengah nak pergi toilet, bayar kemarin. Sekarang pukul 7.56. Kita orang dah nak balik. Tengah tunggu kereta. Lambat now, tak jumpa kunci kereta. So guys, kita nak balik rumah. Tapi sementara tu kita nak singgah beli makanan kucing. Kita nak pergi beli makanan kucing dekat Carrefour. Okay, A&B. Siapa yang dekat sini dia panggil A&B Carrefour lagi. So I tak biasa panggil A&B. Sebab dah biasa daripada dulu panggil Carrefour. By the way, budak sebelah saya ni dah kecundang. Dia tak tidur semalaman. So kesian dia. I drive dulu, bye. I dah ambil dah makanan kucing. Susah lah. So I dah beli dah makanan kucing. Letak ke dalam. Sangat berat dia. So guys, I'm gonna end the vlog here. Hope korang suka this kind of vlog. Macam kita membeli belah, shopping. Membeli belah dengan shopping sama lah. Shopping, and I'll tunjuk kat korang apa basically routine. Semenjak dah lama tak vlog ni, I macam out of words. So thank you guys for watching this vlog. Nanti Sabtu ni kita akan sambut birthday Yin dekat somewhere. Sabtu malam. So see you guys on the next vlog. Bye guys.